pukul berapa ya? So, ni cadangan saya lah berkaitan dengan perkara tersebut. Awak ada cadangan lain tak? Kalau tak ada apa-apa, saya rasa kita dah boleh terus. Hello Puan. Hello, Cik Ayuni. Awak dengan Puan Nisa ke sekarang ni? Saya dengan Puan Nisa sekarang. Kenapa awak datang ke Jabatan Pendidikan sekarang untuk mesyuarat kita pada hari ini? Pergi ke Jabatan Pendidikan? Datang dengan ganda segera ya? Okey, baik. Kenapa? Puan Alia suruh kita pergi Jabatan Pendidikan. Dia nak kita bentangkan usul yang kita tengah bincang. Oh, sekarang ke? Jangan kita pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Puan Nisa dan juga Cik Ayuni, terima kasih saya ucapkan kepada awak berdua kerana dapat hadir pada pagi ini. Mesyuarat kita pada hari ini membincangkan tentang penghayatan ilmu menjadi kecemerlangan generasi madani. Di bawah tema ini, kita akan meneliti satu persatu isu yang kian membimbangkan masyarakat, iaitu ketagihan media sosial dalam kalangan pelajar. Jadi, mengapa saya memilih isu ini? Kerana media sosial bukan lagi sekadar hiburan, tetapi sudah menjadi gaya hidup. Malangnya, jika kita salah gunakan, ia boleh menjadi ekonomi pelajar, melemahkan kesihatan pelajar, serta menimbulkan masalah kesihatan mental pada pelajar kita. Jadi, kita akan membincangkan tentang kesan dan juga cadangan penyelesaian yang praktikal agar pelajar dapat menggunakan media sosial dengan baik. Jadi, sebelum kita memulakan kita mesyuarat pada hari ini, jadi saya nak minta untuk Puan Nisa dengan Cik Ayuni memperkenalkan diri masing-masing. Assalamualaikum. Nama saya Puan Nisa Ayuni. Terima kasih diucapkan kepada Puan Alia. Saya sangat amat berbesar hati untuk berkongsi pendapat tentang membincangkan isu yang sebenarnya dekat dengan dunia pelajaran hari ini, iaitu isu ketagihan media sosial. Baik, Assalamualaikum Puan. Saya Cik Ayuni dan digerakkan seperjuangan saya, Puan Nisa. Jadi saya harap hasil perbincangan mesyuarat kita pada hari ini dapat mengubah pelajar kita bukan sahaja di sekolah, malah juga di rumah dan dalam komuniti masyarakat setempat. Baiklah, terima kasih kepada Puan Nisa dan juga Encik Ayuni kerana telah memperkenalkan diri. Jadi, marilah kita untuk teruskan dengan agenda yang pertama, iaitu perbincangan isu utama. Izinkan saya memulakan dengan latar belakang isu ini. Berdasarkan laporan yang saya buat pada sebelum-sebelum ini, rata remaja di Malaysia menghabiskan dalam 5 hingga ke 7 jam sehari di media sosial. Ada yang sesetengah pelajar sampai ke 10 jam sehari main media sosial. Jadi, dalam masa yang banyak itu, kalau digunakan untuk membaca, bersukan ataupun menolong keluarga, sudah tentu lebih berfaedah. Baiklah Puan Nisa dan juga Encik Ayuni, marilah kita teruskan dengan punca ketagihan media sosial. Boleh Puan Nisa kemukakan pendapat terlebih dahulu? Saya tentu Puan. Pertama, pelajar ni mempunyai generasi yang ingin tahu dan mudah terpengaruh menjadi punca utama ketagihan media sosial. Dalam era digital, hampir setiap hari muncul trend atau cabaran atau lebihnya sebagai challenge atau pergumulan bahawa yang menarik perhatian pengguna. Remaja
setuju dengan kenyataan Puan Lisa tersebut. Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga menjadi faktor penyumbang kepada ketagihan media sosial. Manusia secara fitrahnya mahu diterima dalam kumpulan sosial. Oleh itu, apabila rakan-rakan sentiasa aktif di media sosial, seseorang akan terdorong untuk melakukan perkara yang sama supaya tidak dianggap ketinggalan. Tekanan rakan sebaya ini menjadikan mereka lebih banyak meluangkan masa di dunia maya berbanding di dunia nyata. Sebagai contoh, jika semua rakan dalam satu kumpulan mempunyai akaun Instagram yang aktif, individu yang tidak menggunakannya akan berasa lebih terasing. Akhirnya, untuk menjaga hubungan mereka sanggup menghabiskan masa berjam-jam hanya untuk bersaing dengan rakan dalam dunia maya. Benar sekali yang telah dilontarkan, idea yang telah dilontarkan oleh Puan Airin. Jadi selain itu, saya juga berpendapat bahawa ciri-ciri aplikasi media sosial itu sendiri juga mendorong kepada ketagihan. Kebanyakan platform media sosial direka dengan sistem kekerasan emoji seperti button like, komen, konversi semula iaitu share dan notifikasi. Jadi apabila pengguna mendapat banyak tanda suka ataupun komen-komen yang positif, mereka merasa dihargai dan gembira. Jadi perasaan ini mendorong mereka untuk terus menghasilkan kandungan baharu demi mendapatkan lebih banyak perhatian. Keadaan ini sama seperti seorang yang tertagih gula-gula kerana keseronokan jangka pendek yang diberi. Jadi akibatnya pengguna semakin suka mengawal masa dan semakin melekat dengan telefon bintang mereka. Benar, saya setuju dengan pendapat saya. Malahan, kebesaran dan mencari hiburan juga ditunjuk kita lihat. Media sosial sering dijadikan jalan keluar apabila seseorang berasa bosan atau keseruan. Seperti yang kita tahu, sekarang ibu bapa sering sibuk untuk melakukan pekerjaan demi mencari nafkah untuk anak-anak mereka. Hal ini mendorong mereka untuk melayani media sosial untuk menghilangkan masa kesunyian mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana media sosial menyediakan pelbagai jenis tabungan seperti video lucu, muzik, permainan interaktif dan berita itu. Situasi ini menjadikan pengguna lega sehingga tidak sedar masa berlalu dengan pantas. Sebagai contoh, seseorang yang berniat untuk menonton satu video di YouTube mungkin akhirnya menghabiskan masa berjam-jam menonton tanpa henti kerana cadangan video tersebut seterusnya sukar muncul. Kebiasaan ini akhirnya membentuk satu tabiat yang sukar dikawal. Kurang kawalan diri juga menjadi penyebab ketagihan media sosial. Individu yang tidak mempunyai disiplin masa mudah hanyut dalam dunia maya. Mereka gagal mengimbangi antara keperluan kehidupan sebenar seperti belajar, bekerja atau bergaul dengan keluarga dengan keseronokan di media sosial. Contohnya, seorang pelajar yang sepatutnya menyiapkan tugasan sekolah mungkin menangguhkan kerja kerana terlalu asyik menatap TikTok. Dalam kelamaan, tabiat ini menjadi rutin harian yang sukar dihentikan. Jadi media sosial memang mempunyai manfaat, tetapi tanpa kawalan ia menjadi ketagihan. Jadi apabila pelajar tertagih, banyak aspek kehidupan mereka terganggu. Contohnya akademik, sosial, kesihatan medikal, kesihatan fizikal, malah hubungan sesama keluarga. Jadi baiklah Puan Lisa, boleh tahu kongsikan tentang pandangan awak dari sudut akademik? Terima kasih Puan Nanda. Apa yang saya dapat melihat dari sudut akademik, jelas sekali bahawa ketagihan media sosial ini memberikan kesan yang sangat ketara. Saya dapat lihat ramai dari kalangan pelajar kita berikan fokus kepada belajar. Ada pelajar yang cuba belajar sambil telefon, kononnya boleh melakukan dua perkara dalam satu masa. Namun hakikatnya otak manusia ni tidak mampu melakukan perhatian pada dua perkara yang kompleks dalam masa yang sama. Contohnya, murid dalam kelas saya, ketika saya sedang mengajar matematik, ada pelajar yang sibuk main TikTok. Mereka mungkin nampak hadis dan fizikal, tapi minda mereka berada di alam yang lain. Apabila ditanya soalan, mereka gagal menjawab. Ini menunjukkan bahawa pembelajaran terganggu secara langsung
memang mata peperiksaan ini memang maksud. Seperti yang kita lihat, jika keadaan ini bukan peperiksaan, ia boleh menjelaskan masa depan pelajar. Ya, dan saya setuju dengan Puan Nisa. Tetapi saya ingin menambah dari sudut sasiah dan emosi. Media sosial banyak menampilkan gaya hidup yang mewah, kecantikan dan juga pencapaian orang lain. Jadi saya rasa hal ini mendorong pelajar untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain secara tidak sihat. Sebagai contoh, ada pelajar yang berasa rendah diri kerana tidak mampu memiliki barangan berjenama seperti yang dipamerkan oleh rakan-rakan sebaya mereka. Dalam kelamaan, wujudlah rasa iri hati, kecewa, malah kemurungan. Selain itu, ketagihan media sosial juga menjejaskan kemahiran sosial bersemuka. Ramai pelajar lebih selesa bersembang secara maya daripada bercakap secara langsung. Akhirnya, mereka kurang yakin untuk berkomunikasi dalam dunia sebenar. Saya rasa benar sekali idea yang dilakukan oleh Puan Ayuning dan Encik Nisa. Jadi, saya daripada pandangan saya pula, satu lagi aspek yang penting iaitu kesihatan fizikal dan juga mental. Ramai pelajar yang tidur lewat dan hasil menatap je media sosial. Ada yang tidur pukul jam 7 pagi, ada yang tidur dalam pukul 3 pagi, dan ada yang tidur dalam pukul 5 pagi. Jadi datang ke sekolah dalam keadaan lesu, penat, kurang tidur. Jadi kekurangan tidur ni boleh menjejaskan daya tumpuan mereka yang menyebabkan mereka mudah marah dan juga menjejas prestasi akademik. Jadi selain itu, masalah fizikal seperti raba mata, sakit leher dan juga obesiti turut dikaitkan dengan penggunaan telefon yang berlebihan. Jika perkara ini tidak dikawal daripada sekarang, generasi kita akan bukan sahaja lemah daripada segi ilmu, tetapi juga dari segi tubuh badan. Okey, izinkan saya untuk menambah sedikit cahaya. Media sosial juga menyebabkan fenomena fear of missing out, iaitu dikenali sebagai FOMO. Okey, FOMO. FOMO ni, ramai pelajar rasa tidak tenang jika tidak memeriksa telefon setiap beberapa minit. Ini jelas menjejaskan ketenangan jiwa mereka. Betul. Malah ada kes buli cyber yang berlaku di media sosial. Ada pelajar yang dihina, dipermainkan atau dijatuhkan maruah mereka secara dalam talian. Tekanan sebegini boleh mendorong kepada masalah mental yang lebih serius, Puan. Betul juga. Jadi, jelaslah ketagihan media sosial memberikan kesan yang besar dari pelbagai sudut. Jadi sekarang, mari kita sama-sama fikirkan macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini. Puan Nisa, boleh beri pandangan awak? Okey, bagi pendapat saya mencadangkan supaya pihak sekolah mengajarkan kaedah atau seminar berkaitan dengan penggunaan media sosial secara berhenti. Dengan itu, murid dapat mengetahui untuk membagi masa apabila mereka belajar, mereka perlulah fokus dan tidak reka dengan media sosial. Selain itu juga, pelajar perlu diajar tentang pengurusan masa, teknik digital detox dan kepentingan menyeimbangkan kehidupan maya dengan kehidupan sebenar. Malah guru juga boleh memanfaatkan media sosial sebagai alat pembelajaran. Jika pelajar didapatkan dengan penggunaan aktif, mereka akan terdorong untuk menggunakan platform ini dengan cara yang lebih bermanfaat. Saya setuju, tapi peranan ibu bapa juga tidak boleh dipandang ringan. Ibu bapa boleh menetapkan peraturan penggunaan telefon di rumah seperti had masa harian. Contohnya, selepas jam 10 malam, semua peranti perlu diletakkan di ruang tamu. Dengan cara ini, anak-anak tidak akan reka melayani media sosial sehingga larut malam. Betul, saya setuju dengan pandangan daripada Cik Amy. Jadi benar, saya ingin menambahkan bahawa pelajar juga perlu ada kesedaran diri. Mereka boleh menggunakan aplikasi seperti Focus Mode ataupun menetapkan jadual penggunaan mereka. Sebagai contoh, 1 jam belajar, 15 minit rehat. Dengan cara ini, mereka boleh menggunakan media sosial tetapi tidak sampai ke timer. Namun, sesuai tanya, adakah pelajar mampu mendisiplinkan diri tanpa pengetahuan orang dewasa? Contohnya seperti guru atau kakak abang mereka, atau sama ada ibu bapa
Puan Nisa. Sebab tu kita perlu gabungkan peranan. Sekolah boleh mendidik, ibu bapa boleh memantau, tetapi pelajar juga perlu diberi motivasi dalaman. Misalnya, pihak sekolah boleh mewujudkan suatu kempen atau pertandingan untuk menggalakkan penggunaan media sosial ke arah kebaikan. Betul, saya setuju. Selain itu, saya rasa kerajaan juga boleh memainkan peranan dengan memperkenalkan dasar yang menggalakkan pendidikan digital. Misalnya, mengadakan kempen kesedaran di televisyen ataupun mewujudkan aplikasi pembelajaran yang lebih menarik. Dengan cara ini, pelajar lebih terdorong untuk menggunakan teknologi untuk tujuan ilmu, bukan sekadar hiburan. Betul. Baiklah, sebelum kita mengakhiri sesi perbincangan kita, saya ingin membuat kesimpulan tentang isu ketagihan media sosial yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Jelaslah bahawa ketagihan ini berpunca daripada pelbagai faktor seperti rasa ingin tahu, pengaruh rakan sebaya, ciri aplikasi yang menarik dan kebosanan serta kurang kawalan diri. Betul tu Puan Nadia. Kita juga telah melihat bahawa kesan ketagihan media sosial dalam perkara yang kecil. Ia boleh menjejaskan kesihatan fizikal kerana kurang tidur dan sakit mata, mengganggu kesihatan mental serta merosakkan prestasi pelajar dalam melakukan sesuatu pekerjaan, merendahkan hubungan sosial, malah mendedahkan pengguna kepada pelbagai pengaruh negatif seperti penipuan dan bullying cyber. Oleh itu, langkah penyelesaian mestilah diambil. Antaranya, ialah sekolah perlu memberi pendidikan dan bimbingan, ibu bapa memantau dan menetapkan peraturan, pelajar perlulah mendisiplinkan diri serta kerajaan pula mewujudkan dasar dan program sokongan. Jadi, Puan Nisa dengan Cik Elena ada apa tambah lagi? Saya rasa cukuplah perbincangan kita hari ini. Cik Elena ada tambah apa lagi? Jadi, Okey, jadi kesimpulannya, media sosial sebenarnya membawa banyak manfaat jika digunakan secara berhikmah. Justru, marilah kita semua menggunakan media sosial dengan baik agar ia menjadi wadah yang membantu meningkatkan kualiti hidup, bukan sebaliknya membawa kemudaratan. Jadi, saya rasa sampai sini sahajalah kita punya masyarakat kita pada hari ini. Jadi terima kasih kepada Puan Nisa dan juga Cik Ayuni kerana sudi hadirlah masyarakat kita pada hari ini. Terima kasih. Flashback. Selamat pagi murid-murid. Okey, so hari ni kita nak belajar apa? Cuba teka. Hari ini cikgu nak ajar korang tajuk baru, iaitu pecahan dan peratus. Harap kamu semua sudah bersedia untuk belajar topik hari ini ya? Selamat pagi. Selamat pagi cikgu. Puteri? Kamu tidur ya? Tak adalah, saya tengah baca nota automatik, cikgu. Kamu ingat cikgu ni budak sekolah tadika ke? Kamu nak tipu-tipu cikgu ni? Taklah cikgu, betul ni saya baca nota nak cikgu. Cuba jujur dengan cikgu, kamu tidur pukul berapa semalam? Dia tidur pukul 10 pagi cikgu. Apa? Pukul 10 pagi kamu tidur? Pukul 10 pagi cikgu, semalam. Kamu ni cikgu nampak sangat kamu tu menipu. Cuba kamu jujur dengan cikgu tu betul. Kamu tidur pukul berapa sebenarnya semalam? Sebenarnya cikgu, saya tidur lewat semalam. Tapi saya tengok YouTube pasal nota matematik cikgu. Kamu ni. Kamu ingat cikgu nak percaya cakap kamu? Budak-budak zaman sekarang ni, kalau tengok TikTok sampai pukul 3 pagi pun tak tidur lagi. Kamu ingat cikgu ni budak adik-adik kamu ke? Kamu nak menipu cikgu? Itu orang lain cikgu. Saya tak. Saya betul-betul baca nota matematik cikgu. Kamu ni nak menjawab je kerjanya. Telah tidur dalam kelas saya. Aku dah kejut tadi tak nak bangun. Kamu ni Taslim, sedapnya mengata orang.
Kamu tu dari tadi asyik main telefon tengok. Kamu buat apa sebenarnya? Tak, saya bukan main phone. Saya tengok nota matematik. Kamu ingat cikgu tak tahu beza orang yang belajar dengan orang yang tengok video TikTok? Kamu buat velocity ke? Mak velocity. Awak berdua berdiri sekarang? Kak bertidur. Kelas. Aku tak bertidur. Apa lagi duduk bisik-bisik tu? Bangun sekarang. Okey, Putri. Kenapa kamu tidur lewat semalam? Tidur dengan cikgu. Sebenarnya cikgu, malam saya main game. Saya main game Mobile Legends. Lepas tu sampai pukul 3 pagi saya main. Sedar-sedar dah pukul 3 pagi. Inilah murid-murid zaman sekarang. Asyik leka dengan media sosial. Dengan game lah. Lepas tu datang sekolah, mengantuk dalam kelas. Tak fokus dengan apa yang cikgu ajar. Tapi cikgu, media sosial kan banyak video-video yang bermanfaat, data-data matematik dan boleh guna kaji juga. Kan? Betul juga. Betul cikgu. Betul tu Taslim. Tapi kamu semua ni menggunakan media sosial tu dengan cara yang salah. Kalau guna untuk perkara bermanfaat, semua orang tidak akan marah kamu. Okey, macam ni lah. Kalau kamu berdua nak suruh cikgu maafkan kamu, kamu kena jawab dulu soalan cikgu. Okey, Taslim. 4 darab 4, jawapan dia berapa? 4 kali 4 8 cikgu 4 kali 4 pun salah. Masa tu kamu cakap kamu gunakan media sosial dengan belajar mengenal matematik. Okey, untuk Putri pula. Berapa jawapan dia ni, Putri? 2 kali 5 10 kan cikgu? 10? Dari situ cikgu dah nampak kamu semua ni memang tak belajar matematik. Cikgu sangat kecewa dengan kamu. Jadi, cikgu akan kenakan denda kepada kamu dulu. Kena denda padan muka. Itulah siapa suruh tak fokus masa cikgu ajar. Cikgu, dia orang bergaduh ni. Aku rasa aku kena buat aduan tentang perkara ini kepada pengikut supaya kes ni dapat ditunduk. 2 hours later. Assalamualaikum Puan Alia. Ya, Puan Nisa, silakan masuk. Ada apa ya? Maaf mengganggu Puan. Ya, ada masalah apa itu Puan Nisa? Saya nak buat aduan tentang pelajar saya. Pelajar awak? Ya, Boleh kita bincang dekat tepi ya? boleh Puan. Begini sebenarnya Puan, saya nak mengadu tentang murid-murid saya dalam kelas. Semasa PTPC, saya mendapati ada pelajar yang bermain telefon sehingga mengganggu masa pembelajaran mereka. Maksud cikgu, ketagihan media sosial ke? Ya Puan, contohnya Putri dan Taslim. Putri mengantuk dalam kelas kerana tidur lewat malam. Manakala Taslim pula asyik bermain TikTok dalam kelas saya. Sehingga tidak fokus apa yang saya ajarkan. Saya risau perkara ini akan menjejaskan prestasi pendidikan mereka, Puan. Oh, saya faham. Jadi, saya juga mendengarkan adu daripada cikgu lain. Saya rasa isu ini semakin merisaukan. Jadi, kita tak boleh biarkan pelajar kita hingga tumpuan disebabkan oleh media sosial, cikgu. Terima kasih Puan Nisa kerana telah peka terhadap masalah ini. Jadi, saya rasa kita perlu mengadakan satu program kesedaran untuk pelajar kita. Baiklah Cikgu Nisa, saya akan bincangkan tentang perkara ini di mesyuarat guru pada hari esok. Jadi, saya berharap murid-murid akan lebih sedar bahawa media sosial ini boleh memberikan kebaikan dan keburukan bergantung kepada mereka menggunakan media sosial tersebut. Baiklah Puan, saya sedia membantu dalam menjayakan program bagi mengelakkan isu ketagihan media sosial ini. Selain itu Puan, saya hendak tanya,
bolehkah saya membincangkan tentang perkara ini bersama kaunselor kita, Encik Ayuni? Boleh, sangat digalakkan. Saya juga akan menjemput Encik Ayuni untuk bersama-sama kita dalam membincangkan isu ini pada mesyuarat hari esok. Terima kasih Puan kerana sudi mendengar arahan saya. Sama-sama Cikgu Riza, kita memang semua menyukai tanggungjawab. Baiklah, kalau kita sudah selesai membincangkan tentang hari ini, saya minta izin dulu. Boleh. Okey. Terima kasih Puan. Selamat. Elok balik. Okey, jumpa lagi Puan. Okey. Assalamualaikum Cik Ayuni. Waalaikumsalam Puan Nisa. Maaf mengganggu Cik Ayuni main piano. Tak apa. Okey, boleh saya duduk ke? Boleh Puan. Okey, begini sebenarnya. Tadi semasa PDPC saya mendapati pelajar saya tidak fokus dalam kelas. Dan sekarang saya akan membincangkan tentang isu ketagihan media sosial bersama. Saya juga telah berjumpa pengetua untuk membincangkan isu ini. Jadi pengetua sudah merancang untuk melakukan satu mesyuarat tentang cara untuk menangani isu ketagihan media sosial ini. Jadi setelah saya fikirkan balik, saya tidak mampu untuk menguruskan perkara ini seorang diri. Memandangkan Cik Ayuni seorang kaunselor di sekolah ini, saya telah bercadang dengan pengetua untuk melibatkan Cik Ayuni sekali bagi menjayakan program yang kita akan laksanakan pada minggu hadapan. Sudah tentu. Nanti maklumkan kepada saya pukul berapa saya perlu menghadiri mesyuarat tersebut. Setahu saya, mesyuarat tersebut akan dilakukan pada pagi esok. Jadi sebelum mesyuarat dilakukan, saya akan menjumpa Encik Ayuni. Baiklah, kalau ada apa-apa yang perlu diberitahu, maklumkan saja di WhatsApp. Okey, Encik Ayuni, teruskanlah bermain piano. Terima kasih. Sama-sama.